Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Datuk Omar, Gold Dealer Public Gold. Hari ini saya nak menceritakan kenapa penyimpan emas sentiasa senyum walaupun harga emas naik ataupun turun. Okey. Pertamanya, harga penyimpan emas dia senyum waktu harga emas naik sebab dia tahu dia telah melabur di tempat yang selamat dan betul, dan bila target dia dah capai dan dia boleh jual sebelum emas tu. Itu yang dia senyum waktu harga emas naik. Dan waktu harga emas turun, dia masih lagi senyum. Kali ni sebab apa? Sebab dia tahu kali ni adalah peluang untuk memborong lebih banyak gram emas berbanding jika harga emas itu berada di puncak. Okay, tahun ni harga emas pernah mencecah sebanyak RM590 untuk 1 gram. Hari ini harga emas lebih kurang 530. So beza kurang RM60. So jika anda semua beli emas hari ini, maknanya anda telah jimat RM60 berbanding harga emas berada di puncak untuk 1 gram emas. Alright, saya nak ajak anda semua untuk mulakan simpanan emas. Daftar percuma. Saya nak bantu anda untuk dapatkan simpanan emas yang kukuh. Alright, boleh follow saya dan DM untuk saya share link. Assalamualaikum.